Okay, Assalamualaikum untuk semua yang tengok video ni. Okay, hari ni adalah hari yang saya first day. Hari first day saya memulakan tugas sebagai CEO for Warzone. Sejujur-jujurnya, saya nak beritahu korang yang saya tak melihat ini sebagai satu, orang cakap, CEO ataupun seorang boss kan. Sebab saya melihat benda ni lebih kepada satu tanggungjawab dan amanah yang diberikan untuk menjalankan Warzone World Championship ni. Jadi masih banyak yang perlu saya belajar, masih banyak yang perlu saya bina kan. Jadi insya-Allah saya akan cuba yang terbaik untuk membuatkan Warzone World Championship ni adalah diberikan peluang untuk fighter-fighter yang berada di Malaysia, Indonesia dan Thailand, kalau dia berikan rezeki, termasuklah dengan Jepun, untuk kita menggerakkan combat sport di ASEAN ni, supaya nama Warzone World Championship ni adalah satu platform yang di mana kita membina satu ekosistem yang untuk berpeluang besar kepada semua anak-anak muda yang peringkat dunia remaja dan dewasa. Dan saya tahu combat sport yang ada di Malaysia taklah begitu, orang cakap, sangat-sangatlah sustain nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi apa yang saya boleh sampaikan adalah saya sedang membina dan saya sedang merancang untuk kita wujudkan fighter-fighter yang starting from zero until dia jadi superstar. Tapi saya perlukan sokongan daripada korang semua yang ada di Malaysia, Indonesia dengan Thailand dan negara-negara lain juga untuk support Warzone World Championship ni. Mungkin Warzone World Championship sekarang mungkin di mata korang, korang tak boleh jadi sampai tahap yang One Championship, UFC. Tapi korang kena tahu satu benda, UFC dengan One Championship pun dia bermula daripada event yang macam ni, faham tak? Starting daripada event kecil ke kecil, daripada fasa ke fasa. Sebab nak lalui semua proses semua ni, untuk nampakkan brand tu sustain adalah kita kena lalui semua fasa ni, faham tak? Kita tak boleh terus lompat. Kalau kita terus lompat, of course nanti dia akan terjatuh. Dan bila terjatuh itulah kita tak nak. Bukanlah maksudnya saya kata saya tak nak, bukan sebab saya tak nak kegagalan, tak. Tapi sebab kan, yelah, kita dah belajar banyak proses daripada semasa ke semasa kan? Jadi bila kita nak buat benda baru ni, saya nak buat benda baru tu, of course saya lebih merancang, teliti. Okay, this one is very good, ni memang sharp, dan baru kita go. Kalau benda tu kita kena start up dengan kecil, dan maka kita kena start up dengan kecil lah. Cuma saya perlukan sokongan daripada korang semua, kena support combat sport yang ada di Malaysia, dan kena support Warzone World Championship. Supaya apa? Supaya kita dapat berikan peluang kepada fighter-fighter yang baru nak naik, dan kanak-kanak yang ada bakat tapi tak tahu dia tak tahu nak main di platform mana, faham tak? Jadi kita akan jadi Warzone World Championship akan menjadi one of ecosystem yang memang kita merancang daripada A until Z. Jadi insya-Allah kita akan berikan peluang kepada semua anak-anak muda yang yang kanak-kanak, dewasa, remaja. Kita akan berikan peluang untuk korang semua supaya korang tahu combat sport adalah tempat yang di mana platform untuk korang jadikan sebagai career. Jadi Warzone World Championship ni dia orang akan buat, saya akan bina satu ekosistem, dan insya-Allah nanti korang boleh daftarlah beramai-ramai. Jadi parents pun boleh daftar. Jadi parents korang pun insecure yang di mana anak dia jadi seorang atlet yang ada masa depan. Itu yang kita sebagai parents kita nak selalunya. Jadi insya-Allah tolong doakan Warzone World Championship ni untuk melangkah ke depan. Ini adalah hari pertama saya memula kerja. Bismillahirrahmanirrahim untuk perjalanan yang baru yang saya akan bawa Warzone World Championship untuk ke another level. Jadi saya minta korang ramai-ramai doakanlah supaya Warzone World Championship ni boleh berkembang
dan memberikan manfaat dan syafaat kepada anak-anak muda ni. Alright, Assalamualaikum.